Aku dari dulu pun hati, aku tak minat sangat budak PCO ni. Kan? Buat motor dia ingat semat agaknya, ya tak? Betul. Tengok ni, motor ni contohnya. Nampak tayar? Tayar basikal siapa dia gembat? Fork. What the fuck is this? Ni memang target abang polis kalau macam ni. Betul tak bang? Betul. Motor siapa? Saya. Oh ya ke? So kita interview dia lah. Manap. Siapa mana bang? Soalan yang pertama, ramai orang tanya, kenapa suka pakai tayar kecil? Sebab tayar kecil ni smart bang. Mat dekat celah mana bang? Dekat celah tayar. Biasa. Okey, Zaibuddin. Siapa pula Zaibuddin? Tadi mana? Bukan abang? Bukan. Ni ramai lah orang tanya kan. Kenapa suka turunkan fork? Sebab nampak smart abang. Abang tak ada test ke? Smart dia kat mana? Cuba abang tengok betul-betul. Cantik ya? Kan. Yang tu tak payah abang. Yang tu tak payah. Bukan ni ke? Bukan ni. Okey, Samsudin. Abang betul-betul lah. Asal? Dia tadi salah. Cuba tanya nama saya dulu. Tak nak. Kenapa buat modifikasi berlebihan ni? Ni bukan dia punya kepala Kenapa tak letak kepala banar? Apa abang suka buat perkara-perkara macam ni? Ya abang semua abang nak condemn ni. Dah lah tu bang. Dan memang saya punya kerja. Ya. Manap. Tak pinjam motor mana? Kau nak pergi mana? Nak bayar awet. Boleh ambil lah. Rakam ke? Cukup-cukup abang buat benda ni. Abang tahu tak tayar ni bahaya. Ikut spek. Oh macam tu Yelah. Lepas tu lampu ni jangan tukar-tukar sembarang. Baik bang. Lepas tu fork ni Jangan lower. turunkan sembarang. Baik bang. Bahaya tau. Okay baik. So itu sajalah. Yeay.